Soalan menyuruh kita menghitung luas permaidani. Jika kita lihat bentuk permaidani adalah bentuk segi empat tepat. Luas bagi segi empat tepat ialah panjang darab lebar. Okey, berarti panjang kita kena darabkan dengan lebar. Diberi nilai-nilainya adalah 3R tolak 2 R tambah 1. Cikgu suka untuk mengajarkan kepada semua penonton supaya menggunakan kaedah kotak-kotak untuk kita mengembangkan algebra. Unsur yang pertama kita tulis di sebelah tepi, 3R tolak 2. Unsur yang satu lagi kita tulis di sebelah atas, R tambah 1. Terusnya kita darabkan sahaja. 3R darab R kita akan dapat 3R kuasa 2. 3R darab dengan 1 kita akan dapat positif 3R. Negatif 2 darab dengan R kita akan dapat negatif 2R. Negatif 2 darab dengan 1 kita akan dapat negatif 2. So kita tulis balik ikut turutan dia. 3R kuasa 2 tambah 3R tolak 2R tolak 2. Mana yang ada unsur sama kita boleh selesaikan sahaja. Okey, jadi jawapan akhir kita adalah 3R kuasa 2. 3R tolak 2R. 3 tolak 2 kita akan dapat 1. Jadi positif R tolak 2. Itu saja.